Dan hari ini semestinya kelebihan beraksi di laman sendiri perlu digunakan dengan baik oleh pasukan UM Damansara United melayani aksi bagi pasukan Bunga Raya FC. Berikut merupakan kesebelasan utama yang diturunkan oleh Ketua Jurulatih Rizwan Abu Shah. Meletakkan Amirul Ikhwan selaku penjaga gol, ada Shivan Pillay di bahagian pertahanan. Bagi pasukan pelawat Bunga Raya yang dipimpin oleh Ketua Jurulatih Ishak Kunju Muhammad, meletakkan kepercayaan untuk Rizwan bin Azali selaku penjaga gol sambil dibantu oleh Fauzan Muhammad Fauzi dan juga Afif Jazimin bersama rakan-rakan di barisan pertahanan. Hantaran jauh ke hujung sana, cuba mencari Brandon Liu. Baik gerakan ini, lihat bagaimana lintangan mencari tengkot, namun sayang. Iman Hakimi yang dicari. Tolak ke tengah untuk Anwar. Bijak daripada Anwar. Lincah pemain ini, Syafizi Ikmal. Satu set up dan rembatan itu jauh sekali tersasar ataupun lambungan ke dalam kawasan kotak penalti. Rendah saja untuk Syafizi. Lihat bagaimana Syafizi dengan satu placing rendah. Baik daripada Syafizi, terus ditumbuk keluar oleh Rizwan Azali. Masih lagi dalam kawalan pasukan tuan rumah. Cantik cross ini untuk Tenggot Michael yang berada di belakang. Tenggot Michael. Dan mudah saja disudahkan dengan jaringan menerusi Haris Mansur, pemain pertahanan tengah mereka yang naik ke atas. Menerima assist daripada Tenggot Michael. Akhirnya di minit ke-37 dapat juga kita saksikan jaringan pertama yang berjaya dibuka oleh pasukan tuan rumah. Berjaya juga Haris Mansur merobek jaring gol pasukan lawan. Pemain pertahanan sebenarnya Haris Mansur yang naik ke atas. Sentuhan pertama sebentar tadi oleh Syahir Abdul Rahman yang baru dimasukkan. Ada ruang yang selesa untuk pemain ini. Lihat bagaimana hantaran ditanduk keluar oleh pemain pertahanan pasukan Bunga Raya. Semakin bergerak agresif pasukan Bunga Raya. Wow, itu adalah kekasaran sebenarnya. Terus dilayangkan kad merah. Saya sendiri tidak menyangka ada tindakan sebegitu rupa daripada pemain ini. Tidak perlu dipanjangkan cerita, terus dilayangkan kad merah oleh pengadil perlawanan. Saya kira itu adalah pemainan tengah untuk pasukan Bunga Raya FC. Dan itu adalah whistle panjang yang ditiup oleh Mursyid Baharum. Pengadil perlawanan pada petang ini menamatkan aksi dan debaran untuk hari perlawanan Liga AFL A1 Semi Pro pada petang ini. Keputusan masa penuh di UM Arena. Pasukan tuan rumah UM Damansara United berjaya mendapatkan 3 mata penuh setelah menang tipis ke atas pasukan Bunga Raya FC dengan jaringan tunggal Haris Mansur di minit ke-37. Sekaligus melengkapkan kejayaan mereka dan misi untuk menang ke atas pasukan lawan pada petang ini. Terima kasih kepada seluruh barisan penonton yang terus setia bersama kami hingga ke penghujung saingan. Assalamualaikum, selamat petang dan semoga kita berjumpa lagi di waktu akan datang.